Saya nak cari kereta Mercedes abang. Ada yang boleh recommend tak? Alang-alang abang dah tanya ni, memang saya ada satu unit saya nak share dengan abang, Mercedes A180 hatchback warna metallic grey. Kalau abang nak main Mercedes Recon, saya boleh recommend kereta ni abang. Sebab kereta ni spek dia memang cun. Kereta ni memang sesuai lah bagi orang yang baru nak berjinak-jinak ataupun baru nak try kereta Continental tapi versi Recon. Abang tengok sendiri kereta ni bang, tak ada kesan cala, tak ada kesan accident, cat dia pun cantik lagi. Kalau abang belum ada family besar ataupun anak baru seorang, kereta ni sangat-sangat sesuai. Even yang dah ada anak, dah pencen pun pakai kereta ni. Apa yang membuatkan kereta ni special bang, yang banyak player-player luar cari adalah aksesori yang dapat sekali dengan kereta ni. Semi bucket half leather seat, panoramic roof, kamera 360, blind spot monitoring dan head up display. Dulu bang, kalau spek kereta macam ni, harga boleh cecah dekat 200,000 dan abang boleh dapatkan kereta ni dengan harga RM150,000 tak masuk insurans dengan road tax. Waranti yang abang akan dapat adalah 6 tahun, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop dan limit per claim sehingga RM10,000 daripada Easy Care Warranty. Kereta ni kalau dah terjual, abang dah tak jumpa dah spek kereta macam ni dengan harga macam ni. Jadi kalau abang rasa kereta ni sesuai dengan bajet abang, sesuai dengan cita rasa abang boleh call, set appointment, datang tengok. Nanti kita akan set sampai jadi. Abang pun dah tengok video ni daripada awal sampai sekarang, abang boleh tengok condition kereta ni memang cantik. Jadi kalau abang tak grab sekarang, memang rugilah. Harga macam saya cakap tadi bang, RM150,000, tak termasuk insurans, tak termasuk road tax. Waranti kita bagi 6 tahun, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop konsep. Harga boleh nego lagi, tapi abang kena lock kereta ni RM500 refundable. Ambil peluang ni bang sebelum kereta terjual. Detail dekat komen. Assalamualaikum.